Kalau korang tengah cari spot camping yang tenang, ada sungai yang jernih dan boleh memancing sekali, korang kena datang ke campsite ni. Trip kali ni kami pilih satu campsite yang bagi kami cukup lengkap. Layan kopi, mandi sungai, malam-malam baling joran. Lepas tu, masak-masak dan santai sambil layan view yang cantik. Yang paling best, sungai dekat sini memang puas untuk berendam. Dan kalau minat memancing, memang ada potensi untuk layan hobi sekali. Nak tahu dekat mana tempat ni? Jom kami kongsikan lokasinya. Okay, sekarang kita orang dekat R&R Elmina. Kita nak berhenti makan jap sebab nak lunch dulu kat sini. Okay, jom. Assalamualaikum dan hai semua penonton Nasi Lemak TV. Untuk kali ni kami nak ke satu campsite yang dekat je. Lokasinya terletak di Batang Kali. Yang bestnya campsite ni boleh memancing. Tadi kami dah singgah makan di R&R Elmina dan terus gerak melalui Rawang Bypass. Jadi jarak memang terasa lebih dekat. Jomlah ikuti perjalanan kami ni. Okay, kita dah sampai dekat Batang Kali. Kita nak pergi ke arah campsite. Nampak view atas bukit. Ini keadaan jalan masuk untuk ke campsite. Masa kami camping, macam-macam kereta yang ada masuk sini. Jadi boleh dikatakan semua kereta okey je. Bila jumpa persimpangan macam ni, korang kena ambil laluan kiri. Assalamualaikum bang. Bang, yang campsite Jerang Tenju sini Dekat abang terus dia nanti. Sini, teguh je sini Okay, kita dah tanya orang tadi. Sini jalan dia ke kiri. Sikit lah off-road kan.
nampak dah sore. Minggu ni kita orang walk in je kat campsite ni. Tak ada booking sebab dia tengok dekat dia punya TikTok, dia kata boleh walk in. Macam yang korang boleh tengok ni, keadaan campsite ni nampak bersih dan luas. Dekat sini kemudahan asas ada dan lengkap disediakan. Macam toilet ada dekat 2 tempat, lebih kurang 4 ke 5 pintu setiap satu. Yang ni salah satunya. Kami ronda-ronda kawasan ni sekejap sebelum pilih tapak yang kami berkenan. Dekat sini, kira macam first come first serve lah. Jadi bila dah buat pilihan, kami terus pasang kemah. Okay, kita pakai minggu ni, kali ni kita pakai dome. Lepas tu and then kita pakai camp bed lah, 2 biji nanti. Sekarang nak try camping macam ni pula, lagi senang sikit lah. Sekarang kita orang dah naikkan ni, lepas tu nak pasang dia punya dinding 4 biji. Meja pula kat sini. Simple je kita punya setup. Macam biasa je. Okay, akhirnya kita dah siap kemas kita punya setup kemah. Macam ni je. Tempat tidur. Lepas tu ruang lepak sikit. Sebab kita orang 2 orang je, so muat lah. Kita makan nasi goreng segera malam ni. Orang tak muat. Tak apa, nanti kita balikkan. Okay, kita masak sayur pucuk manis. Masak lemak dengan labu. Nasi goreng. Okay, menu
menu malam ni nasi goreng. Lepas tu kita buat kambing bakar sikit dengan sayur. Jemput makan. Okay, sekarang kita tengah jalan-jalan di kawasan campsite malam-malam ni. Nak try memancing katanya. Kalau ada pot yang sesuai. Ini besar campsite dia sampai ujung ni. Oh, memang luas. Tadi kita orang kalau tahu kita orang nak ambil sini. Macam best je. Oh kan. Sini lagi privacy ni. Sini ada line. Dekat tengah tadi tak ada line. Ada. Pakai Bluetooth. Oh sini okey ni. Boleh try. Kita try pot ni. Tengok ada ke tak. Lama dah tak memancing. Tapi kita bawa umpan pun cuma roti je ni. Ada apa you umpan lah? Oh, roti dengan hotdog. Kita try je lah. Buat apa tu? Tengok bola. Oh, padan lah cari line. Sini ada line. Maxis. Oh, sini ada line. Tak ada line. Campsite kat kita punya tadi nak call boleh tapi internet tak ada. WhatsApp kadang-kadang masuk, call je boleh. Anak-anak ikan ada. Kalau ada anak mesti ada mak dia kan. Lagi santai kawan. Santai. Setiap hari kita batu. Malam ni full moon, cuaca baik. Wah! Besar. Wow. Umpan roti. Habis yang set abang. Kena. Alamak, nak tak ada apa lah. Lupa pula nak buat bekas. Jom, okay. Wow, first strike of the day. First try. Akhirnya. Padahal lagi tadi. Akhirnya dapat. Besar lah juga, best lah ni. Aduh, ikan ni dia bawa pergi batu. Sebab tadi dia gerak. Ikan kan? Macam mana? Wah, langit cerah. Ada banyak bintang. Tapi sini dia banyak lampu. Nampak sangat. By the way gang, kalau nak memancing kat sini, make sure korang bawa umpan yang sesuai. Macam cengkerik ke. Ikan memang banyak kat sini. Kalau macam kami ni tak prepare betul-betul, memang lamalah termenung. Nasib baik ada roti yang beli dekat RN Mina tadi. Dapat jugalah lesen seekor. Lah, dia ambil.
Habis malam ni selesai. Kita dapat seekor je ikan. Sebab sekarang pun dah lewat dah pukul 1 lebih. So kita orang dah nak pergi balik ke kemah. Malam ni jadinya dapat seekor je lah. Rezeki malam ni seekor sahaja. Pakai jualan Decathlon. Jualan ni pun untuk yang macam pantai punya ni panjang je. Tapi dia sebab senang bawa, boleh apa? Boleh pendekkan dia. Dengan Teleskopik. Teleskopik kan. Teleskopik. Dengan umpan roti. Roti dengan sosis. Roti kaya pula tu. Tapi bila dah rezeki dapat seekor okey lah. Nanti kita bakar ataupun goreng kot. Esok lah kot. Maksudnya malam ni dah lewat. Okay. Jom balik ke kemah. Bawa ikan dalam beg. Dia tak expect kan. Oh ya kan, kumpau. Siap tak bawa lagi tempat letak ikan. Dah lama tak mancing. Selamat pagi dari Jeram Ngenjo Campsite. Suasana pagi kat sini memang sejuk dan sangat tenang. Semalam kami tidur memang selesa, ditemani dengan white noise daripada bunyi sungai. Pagi ni kami nak bawa korang tengok sikit kawasan campsite ni. Jom kita bayangkan diri kita macam seekor burung dan kita terbang merentasi kawasan campsite ni. Okay, hari ni kita orang nak drip pagi ni, drip kopi guna dripper. Buka dia, lepas tu letak kopi dekat dalam. Kopi pagi ni bertemankan view sungai. Okay, sambil-sambil tu kita orang nak masak brunch. Kopi buat rasa walaupun drip. Sebab kopi kali ni kita pakai medium dark roast. Okay, kita orang baru nak brunch hari ni. Dah masa tengah hari. Kita orang tak breakfast tadi. Buat kopi je. Sekarang baru brunch. Makan chicken grill dengan potato fries. Okay, jemput makan. Jom.
Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan di depan sungai memang terbaik. Okay, kita orang ambil buluh ni sebab nak cocok dekat ikan ni. Kita nak try bakar. Ni buluh ni tadi kita orang ambil dekat sebelah sana tu. Kita gaji sikit, lepas tu nanti kita potong. Try cocok, boleh ke tak dekat ikan tu. Nak kepik. Okay, tengok ikan yang kita orang dapat semalam. Besarlah juga ni. Ni kita orang nak try bakar. Tapi dapat seekor je lah semalam. Sebab umpan pun kita memang tak prepare saja try semalam. Pakai roti je. Ni nak siang dulu. Ni kita kepik. Tak kerti sangat lah. Macam mana ni? Kepik je. Bulu ni basuh dah tadi. Ikat guna apa Dawai. Dawai yang ada dekat dalam kereta tadi. Ada wayar lebih. Okay. Okay, ni dah siap ikat. Kita nak letak kat sana. Tapi api baru hidupkan balik. Tak hidup lagi. Dia ada buluh tu yang apa, yang melindungi. Panas. Panas. Ni dah masak. Ni panas. Buka ni. Macam ni. Oh, dia melekat lah. Okay, dia melekat tadi dekat buluh. Ni rasa sikit besi dia. Oh, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Terbaik. Dia rasa smoky. Best. Garing. Letak garing tu memang best. Bakar kosong lah. Kalau letak garam, kita letak garam sikit. Sungai dekat campsite ni memang best, air jernih dan hijau. Tapi bagi yang datang dengan anak-anak kena pantau
sebab ada kawasan yang agak dalam. Bagi penggemar terjun tiruk, tempat ni memang ngam. Okay, sungai dekat Jeram Menjor ni. Dia nampak, ni kita tak edit colour dia memang ada hijau-hijau sikit. So belah sini macam dalam sikit, tapi masih okey lagi, masih tahap selamat lagi nak swimming. So belah atas tu campsite. Tu dia tinggi lah, kalau air naik dia tak sampai dekat kita pacak kemah. Okay, kita orang dah selesai camping untuk minggu ni di Jeram Menjor, Batang Kali. Sekarang kita dah selesai semua. Nak on the way keluar ni. Baru nak keluar, sekarang dah pukul 6.30. Hari ni lewat sikit keluar. Tapi campsite ni memang best lah. Sungai dia pun cantik. Okay, nanti rasanya kita orang akan repeat lagi. Mungkin bawa family pula. Sebab suasana best. Dia ada ala-ala tokbak sikit, tapi kita mau sungai rasa sini best sikit kot. Mancing dapat ikan. So sampai di sini sahaja video Nasi Lemak TV. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.